Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Hakim bin Abdul Rahman bernombor meja A194038 dari kursus Citra LMJS 1512, pengurusan risiko bencana ke arah membina daya ketahanan komuniti. Di dalam video ini saya akan menerangkan berkenaan kitaran pengurusan bencana tanah runtuh. Terdapat 3 bahagian di dalam video ini, iaitu pengenalan, kitaran pengurusan bencana tanah runtuh dan kesimpulan. Tanah runtuh berpunca daripada pergerakan jisim sejumlah tanah, batu-batuan atau bahan lain yang bergerak turun dari cerun berpunca daripada daya graviti. Tanah runtuh akan berlaku apabila daya graviti bertindak ke atas cerun melebihi daya rintangan cerun yang akan mengakibatkan cerun tidak dapat untuk menampung tekanan yang tinggi ini. Terdapat beberapa faktor yang akan mengakibatkan tanah runtuh seperti hujan lebat yang berterusan yang akan menyebabkan ketepuan tanah, hakisan pada bahagian bawah cerun, aktiviti manusia seperti pembalakan dan saliran air yang tidak baik. Seterusnya, kita akan membincangkan berkenaan kitaran pengurusan bencana yang terdiri daripada 5 bahagian. Kitaran pengurusan bencana ialah satu siri langkah yang digunakan oleh organisasi dan individu untuk membuat persediaan, mengawal dan mengurangkan kesan kejadian yang tidak jangka. Kitaran pengurusan bencana membantu semua pihak mengurangkan impak kejadian luar jangka dan memulihkan sebanyak mungkin sumber selepas krisis pertama reda. Bahagian pertama dalam kitaran pengurusan bencana tanah runtuh ialah langkah pencegahan. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil dalam fasa ini untuk mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh. Yang pertama, mengawal sebarang aktiviti pembangunan di kawasan yang cerun dan berpotensi menjadi tempat bencana tanah runtuh. Kedua, meletakkan papan tanda bahaya bencana tanah runtuh di sekitar cerun. Ketiga, memberikan kesedaran kepada orang awam berkenaan bahaya tanah runtuh. Keempat, memastikan sistem saliran air hujan dan air permukaan yang baik untuk mengelakkan pengumpulan air. Bahagian kedua dalam kitaran pengurusan bencana tanah runtuh ialah langkah mitigasi. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil dalam fasa ini untuk mengurangkan kesan dan impak daripada kejadian tanah runtuh. Pertama, membina tembok penahan cerun dan pagar keselamatan di sekitar cerun. Kedua, membahagikan zon risiko bahaya dan selamat di kawasan sekitar bencana. Ketiga, menggunakan teknologi seperti pengimejan satelit, sensor pergerakan tanah dan radar untuk mengawasi tahap kecerunan. Bahagian ketiga dalam kitaran pengurusan bencana tanah runtuh ialah langkah kesiapsiagaan. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil dalam fasa ini untuk memastikan masyarakat bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana. Pertama, peka terhadap sebarang maklumat yang dikeluarkan berkenaan tanah runtuh. Kedua, sentiasa mengambil tahu berkenaan risiko, impak dan cara untuk bertindak semasa berlaku tanah runtuh. Ketiga, wakil agensi keselamatan mewujudkan jawatan kuasa komuniti bencana yang terlatih di sekitar kawasan berisiko. Keempat, ahli jawatan kuasa di kawasan perumahan perlu menyediakan pelan pemindahan kecemasan bagi penduduk di sekitar kawasan berisiko. Bahagian keempat dalam kitaran pengurusan bencana tanah runtuh ialah langkah respon. Langkah ini dilaksanakan selepas berlakunya bencana dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangkan impak lanjutan pada mangsa. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil dalam fasa ini. Pertama, menyelamatkan dan memindahkan mangsa ke pusat pemindahan. Kedua, menyediakan bantuan kecemasan seperti perubatan segera dan tempat perlindungan sementara. Ketiga, menyediakan barang keperluan asas harian untuk mangsa seperti makanan, minuman dan pakaian. Keempat, menyediakan khidmat kaunseling dan sokongan emosi kepada mangsa yang trauma. Bahagian kelima dalam kitaran pengurusan bencana tanah runtuh ialah langkah pemulihan. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam fasa ini untuk memulihkan semula kehidupan dan kawasan yang terjejas akibat bencana. Pertama, melihat tahap kerosakan dan risiko tanah runtuh lanjutan. Kedua, pihak kerajaan memberikan bantuan kewangan dan papasan kepada keluarga terjejas. Ketiga, membina semula infrastruktur yang rosak seperti rumah, jalan dan saliran air. Keempat, menjalankan kajian pasca bencana untuk sebarang tanah runtuh lanjutan. Sebagai kesimpulan, tanah runtuh bukan hanya berpunca daripada bencana alam semata-mata. Akan tetapi, ia merupakan satu isu yang berpunca daripada gabungan faktor semula jadi dan aktiviti manusia. Kesemua belia perlu diketengahkan kerana mampu bertindak sebagai ejen perubahan, penyebar kesedaran dan sukarelawan yang penting dalam usaha memanteras dan mengurangkan impak bencana ini. Oleh itu, kesedaran, tindakan pencegahan dan kerjasama semua pihak amat penting untuk mengurangkan risiko dan impaknya.